kita ada jual biji benih, anak pokok, macam-macam jenis ada dekat sini. Last stock, kita ada macam-macam jenis pokok, pokok bunga, pokok cili. Kita jual benih saja. Ini benih ulang raya. Ya, Betul. Pendar aja ada. Oh, okey, ni ada campur-campur 2-3 jenis kan? Benih sap. Oh. Jadi nanti akan Boleh juga. Berapa satu ni? Minat tak benih? kita jual murah-murah je. Dah murah je Benih apa? Benih apa dia ada ni? Macam-macam kita ada bang. Abang dari mana bang? Saya dari Sabah. Dari Sabah. Ya. Sabah. Petani juga ada? Ya betul, saya petani di Sabah. Oh, petani Ya. juga? Kita tanam pokok lada. Oh, lama native plant macam ular raja. Ular. Tapi memang kita tinggal limited stock. Saya cadangkan abang ambil 2. Cadangkan abang boleh ambil sebab tadi tu memang best. Saya dekat Nak siap. dia buat. Assalamualaikum puan. Saya daripada syarikat lah yang menjual benih ni lah. So saya dapat aduan daripada pihak atasan, puan tak ada kebenaran untuk menjual ni lah. Maaf, saya hanya ikut arahan pihak atasan saya saja. Jadi saya panggil pihak berkuasa lah untuk datang merampas terus. Saya minta maaf sangat. Siapa? Saya wakil daripada penguatkuasa yang telah di appointed daripada company ni. Basically, encik-encik petani tak boleh jual pokok-pokok ni dan benih-benih ni sebab telah didaftarkan oleh company mereka. Sekarang ni kita ada undang-undang baru di mana kita tak boleh jual benih-benih yang telah didaftarkan oleh syarikat, di mana kalau jual juga kita akan rampas dan juga akan saman. Okey, abang cakap tadi benih-benih ini syarikat ada kuasa untuk merampas ya. Ya. Tetapi bang, benih-benih semua ini dibuat sendiri oleh para petani. Ini sumber ekonomi mereka bang. Ya. Kalau dirampas, macam mana dengan sumber ekonomi mereka? Tapi sekarang ni pihak-pihak syarikat ni telah pun invest berjuta-juta untuk membangunkan benih ni. Jadi mereka ada hak untuk claim benih-benih ni. Jadi pegawai-pegawai sekalian boleh rampas? Kejap bang. Okey, kami hanya menerima atasan. Boleh berurusan dengan pegawai kami. Janganlah bang. Kita merasakan ini adalah penindasan terhadap para petani sekiranya Malaysia melakukan Undang-Undang UPOR 91. Bantah-bantah! UPOE! Hidup-hidup! Hidup rakyat! Bangkit-bangkit! Bangkit rakyat!